influences, moving money, mysterious cases, security companies, what's going on. Amy Wheeler ni, dia pada masa tu bertanggungjawab untuk jaga seorang penulis novel ni, sebab penulis novel ni dia pergi petik nama Russian Kingpin, and the Russian Kingpin was not happy. Aku duduk kat sini seorang, senyap, tak ada senyap kan, buat kerja dia, tiba-tiba masukkan nama dekat dalam novel. Jadi Amy ni pun pergi cover dia, dan Amy tak tahu bahawa that was a big mistake, sebab penulis ni Amy jaga dekat dalam satu private island tau. Private island ni ada beberapa orang je, and they were stuck there. So Amy had to jaga this penulis novel, dan dalam masa yang sama tiba-tiba mendapat perkabaran bahawa Jeff ni, bos dia, telah pun pergi. Kereta dia dekat situ dengan you know all the bodily fluids, tapi Jeff ni tak ada. Dan Amy kena serang dekat atas pulau tu. Bermulalah satu pencarian, siapa punya kerja ni. Takkanlah influencers ni dia pergi dengan tiba-tiba, terlalu banyak kebetulan. So they was like, no, this cannot be it, something must be going on. Dan Jeff ni, yang bos security company ni, dia ada perselisihan faham dengan dia punya ex-partner lah. Jadi Jeff tuduh Hank tuduh Jeff. Lepas tu rasa-rasanya ada someone else, and then someone else ni dia cuba to pin 3 cases on Amy. Di mana semasa Amy bekerja dengan Jeff ni, every 3 months dia ada blood test tau, untuk memastikan Amy ni sihat, tak ada benda-benda penyakit yang serius ke apa kan. Itu telah disalahgunakan. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Betul ke Jeff dengan Hank ni bergaduh? Dan siapa sebenarnya yang mengeluarkan arahan ni? Jeff kata bukan dia, Hank kata bukan dia. Habis tu siapa? Obviously not Hank, Amy kan. Dan dalam cerita ni, because if someone watch the Thursday Murders Club, so Richard Osman masih lagi mengekalkan tema di mana akan ada grey citizen membantu orang mencari siapakah penjenayah ni. Dan inilah actually is a family thing. Jadi for me, saya rasa seronok lah baca buku ni. Macam ada cat, ada orang tua, ada family, solve murder, so yay, it's a yay for me. So adakah ia juga yay untuk anda?